Susah ke nak lulus Puspakom? Hai rakan-rakan, pemandu Grab. Macam biasa, ramai orang akan tanya soalan yang sama. Susah ke nak lulus Puspakom? Jom, aku ada cara dia. Nak lulus dengan mudah. My Puspakom checklist. Benda ni memang senang je. Ada 5. Nombor 1. Lampu dan signal berfungsi dengan baik. Nombor 2. Cermin tinted mengikut spesifikasi yang dibenarkan oleh Puspakom. Nombor 3. Sistem brek dan tayar. Pastikan brek berfungsi dengan baik dan tayar dalam keadaan yang baik. Nombor 4. Bodi kenderaan dan nombor kesis. Janganlah berhabuk sampai tak nampak nombor. Nombor 5. Cermin kenderaan tiada yang retak dalam keadaan yang baik. Dan wiper. Janganlah getah wiper tu dah koyak. Abang dan kakak Grab driver, jangan risau. Puspakom ni sebenarnya dia bukan satu bebanan, tetapi dia menjaga keselamatan kita sebagai seorang pemandu Grab dan juga penumpang Grab yang menaiki kenderaan yang dalam keadaan yang baik.